Assalamualaikum guys, so welcome back to my YouTube channel Arslicious guys. Alright guys, jadi dalam video kali ni kembali lagi kita dalam segmen vlog random. Okay, dalam video vlog kali ni ada beberapa vlog random, ada 4 vlog random. Vlog di Cameron Highland, vlog raya haji lah, lepas tu dengan vlog lagi pula vlog sambut hari ibu, dengan vlog sambut birthday. Okay, so aku harap korang enjoy lah dengan tengok vlog kali ni. Sebelum startnya video kali ni, sebelum tu jangan lupa tekan button like dan tekan button subscribe, dan jangan lupa turn notification guys. Sebab apa? Sebab setiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua. Jadi apa korang tunggu lagi? Jangan lupa tekan button subscribe tu. Okay, ciao. Alright guys, hari ni sempena Happy Mother's Day, hari ibu kan. Korang pun semua sambut hari ibu kan. Jadi hari ni pun aku ada hari ibu. Jadi aku rasa aku macam nak sambungkan vlog ni, pergi hari ibu, pergi makan-makan. Okay, jom kita pergi makan dekat hotel 5 bintang. Sempena hari ibu guys, nampak tak guys, makan ayam geprek guys. Ayam geprek nampak kau habis gorengnya guys. Gila lah. Sebenarnya nak makan ayam gepuk guys, ayam gepuk crispy yang viral tu, ayam gepuk Tok Mat, tapi tak dapat. Masa ni aku frust gila guys, nak beli kek untuk hari ibu tapi penuh gila guys. Mari sini aku tunjuk kalau korang tak percaya beratur. Nampak tak tu beratur panjang weh, tu tak tahulah dekat atas macam mana. Okay guys, sempena hari ibu, mak aku pun nak jumpa arwah mak dia guys, iaitu nenek aku. Semua benda hidup pasti akan mati guys. Ini atuk aku pun telah pergi meninggalkan dunia. Kalau korang nak tahu, atuk dengan nenek aku pun telah pergi meninggalkan dunia. Yang ni pula kubur nenek aku. Siapa dekat sini atuk dengan nenek dia telah meninggal juga? Tak apa guys, jangan bersedih. Kita doakan Al-Fatihah untuk mereka semua yang telah meninggal dunia, okay? Jangan sedih-sedih. Alright. Ya Allah, gelap now. Tak nampak apa ni. Tak nampak apa weh. Korang tak nampak kan muka aku kan? Hari ni aku nak pergi ke Cameron Highland. Ini vlog yang keberapa aku tak tahu dah. Daripada bercuti ke mana? Daripada bercuti ke Perak, pergi mana? Lumut. Pergi Lumut kan? Hari tu pergi Lumut. Dan hari ni pergi Cameron pula. Banyak gila bercuti aku ni. Korang enjoy lah tengok vlog ni. Alright guys, inilah sekolah aku guys. Sebenarnya hari aku pergi bercuti Cameron Highland ni hari sekolah. So korang pergi sekolah, aku pergi bercuti. Harap-harap cikgu aku tak tengok lah. Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more ends while you hope for the best. We make these plays when I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we made ya. The proof is in the paper. You know, with the good and the good and the good life. The good and the good and the good life. The bad and the past, now we alright.
Akhirnya guys, setelah bertungkus lumus daripada pagi sampai ke 10 pagi. Tapi walaupun 10 pagi korang dapat macam panas kan? Yes, ini 10 pagi guys. Akhirnya guys, sampai juga dekat Kia Farm Cameron Highland. Macam biasalah guys, dekat Cameron Highland ada cheese tart guys. Cheese tart Oreo, cheese tart strawberry, mangga. Yang ni aku tak tahu apa guys. Aku duk rakam je tapi tak beli pun. Disebabkan panas guys, kita apa lagi makan aiskrim dulu guys. Panas terik guys, panas, cuaca gila terik, memang panas. Apa lagi guys, kita layan aiskrim dulu guys. Inilah dia guys, kedai aiskrim yang aku beli tadi. Apa tu, pop stick apa benda, terang sangat cahaya mataharinya. Nampak tak guys, aku tak tipu. Panas macam ni baru pukul 10 guys. Dulu Cameron Highland memang sejuk gila nak mampus, sekarang panas gila nak mampus. Aku nak tanya korang pernah tak nampak buah ni? Aku tak pernah nampak tau buah ni. Yang ni aku tak tahu apa yang aku rakam. Disebabkan dah lama sangat dekat Kia Farm tadi tu kan. Buat apa guys nak lama-lama dekat Kia Farm tu? Lebih baik kita pergi jauh dekat tempat yang lebih menarik lagi. Let's go! Kita pun dah sampai di next destination, iaitu Agro Market guys. Dekat tempat ni cantik untuk OTD, untuk kau nak tangkap gambar, untuk kau nak harum-harum ciuman-ciuman bunga pun boleh juga. Harga tiket masuk ke Agro Market ni ialah dewasa RM20, kanak-kanak RM10 saja guys. Aku masuk-masuk je guys, tak expect secantik ini tau guys. Alah guys, tak boleh nak cakap lah guys. Nama pun Agro. Agro mestilah banyak dengan pokok-pokok bunga macam tu. Betul tak guys? Jadi dekat sini berbagai macam-macam pokok bunga guys. Dia macam ibarat macam lavender tu. Kalau korang pernah pergi dekat Cameron Highland, banyak guys pokok bunga, apa bunga-bunga, segala jenis bunga. Ada bonsai apa benda. Habis tu takkan pokok bunga je bang. Tak, kita ada bird sanctuary, iaitu burung punya tempat guys. Dekat sini ada burung banyak guys, berkicauan je guys. Mana burungnya? Mana burungnya guys? Tak nampak pun. Itulah dia guys, burung sangkona. Nak gula-gula tak? Hey yo, what the fuck? Tengok guys, burung ni dekat atas kepala aku. Wow, so cute man. Alright guys, buat korang semua nak tahu, aku pernah bela burung sangkona ni. Ini gambaran dia masa kecil dulu, suap bagi makan. Dan yes, memang comel. Dan aku bela dia ni dah dalam masa tu 2021. Ya, lebih kurang dalam 5 tahun yang lalu macam tu. Ini gambar dia pura-pura mati. Ini aku bersama dengan Coto guys. Nama dia Coto ya. Coto ni haiwan yang boleh dikatakan aktif. Dan dia suka bermain. Dia suka main dengan anak patung. Dan dia ni boleh katakan adalah haiwan kesayangan mak aku. Sebab kalau kita macam contohlah, kalau kita tengah bercakap ke, dia akan balas balik apa yang kita cakap tu. Dia haiwan yang sangat comel guys. Alright guys, ini sepupu aku tengah main anak patung dengan Coto tu lah. Tengok, dia sangat aktif. Dia sangat suka anak patung. Dia suka macam tu lah guys. Dia suka gaduh-gaduh dengan patung macam tu. Pada tahun 2025, tahun lepas, dia telah menghembuskan nafas terakhir dia guys. Dah cukup, jangan sedih-sedih lagi. Kita move on yang itu. Kat sini pun ada itik juga guys. Kau tengok itik dia pun.
Dah cukup keluar daripada tempat burung tu. Kita dah melepaskan rindu apa semua kan. Kali ni kita nak tengok alpaka guys. Jap. Mana alpaka dia dekat sini? Alpaka? Weh, sebenarnya kat sini ada alpaka tau guys. Sebab tu aku nak pergi kat sini sebab nak tengok alpaka. Tapi mana alpaka dia? Oh, dekat sinilah alpaka dia. Menyorok rupa dia. Oi, alpaka, aku datang sini nak tengok engkau tau. Tapi engkau menyorok pula. Apalah. Patut dekat dalam ni. Tapi terlepas pula guys. Oh, ini pula ada biri-biri sheep ya. Sepatutnya ada dekat Kiafa pun ada sebenarnya. Baba sheep tu kan. Tapi tak pergi dekat situ. Sebab aku dah sebelum ni dah pernah dah pergi situ. Baba sheep tu. Kali ni kita nak pergi tempat lain lah pula. Takkanlah setiap tahun, setiap kali bercuti Cameron Highland pergi bercuti tempat yang sama je. Mestilah kita nak yang lain ke apa ke kan. Betul tak guys? Dekat sini pun ada kucing guys. Rupanya ada cat house. Korang tengok sendiri kucing dia. Dia punya gebu, punya sehat, punya gemuk dia. Sumpah weh. Ui, tapi dia manja guys. Saya tengok-tengok. Dia keluarkan tangan. Comel guys kucing ni. Aku pun saja nak pegang dia. Rupanya dia baik guys. Aku kan garang. Muka garang tapi hati baik rupanya. Bukan ada seekor je guys. Ada 2 ekor. Ada 3 ekor. Yang Bengal tu sebiji macam aku punya. Yang kat rumah. Kita pergi kandang sebelahnya pula. Ada kucing yang lagi mahal guys. Ini kucing ragdoll ni guys. Ada juga yang duduk dekat dalam rumah dia yang bakul-bakul ni kan. Dekat dalam tempurung ni ada diorang juga tengah tidur. Uish, mahal ni. Mesti mahal kucing ni guys. Ini kucing ni 15,000 dalam tangan weh. Alright guys, kita terus menuju ke tempat yang lain guys, iaitu ladang teh. Nampak? Tak salah kalau pergi Cameron tak pergi ladang teh. So cantik man. Kau tengok. Kau boleh tengok. Wow, hijau-hijau. Jagalah habitat flora kita. Cik. Ya. 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 A few moments later. Tak lain weh macam sebelum ni. Nampaklah kat sana tu kan. Dulu macam tu lah kat sana tu. Tapi dekat sini kenapa macam entahlah. Oh yo, sungai. First time datang sungai ni weh. Tengok ada orang mandi. Macam tak ada orang bugil. Wow. Kalau korang nak ni, korang request kan kat komen kan, bang tolong mandi sungai bang, aku buat. Tengoklah kat Kelompang tu mana. Ataupun korang ada recommend sungai yang cantik, korang komen lah. Okay guys, selamat Hari Raya Aidiladha. Macam mana guys Raya Aidiladha? Korang potong lembu ke tak? Korang sembelih ke, buat korban ke tak? Kita sebagai umat Islam mesti kena wajib korban. Okay? Untuk bersedekah. Itu pun kira tanda zakat juga kan? Okay? Panas. Ni lah guys, masjid kat kampung aku. Orang lain busy buat korban, aku ni buat vlog. Pandai tak aku guys, buat vlog pergi bercuti. Bongoknya aku ni. Dekat sini lah guys, tempat yang aku akan buat OTD tu. Kalau korang tengok gambar aku dekat Instagram tu kan, inilah dia tempat dia, iaitu ekor rimba lah kan. Kira ekor rimba lah juga kan. Betul-betul dekat bersebelahan Masjid Shah Alam. Doakan aku ya guys supaya aku tak mati Doakan Guys, dekat sini tak ada orang dulu guys. Tak tahu kenapa. Sebelum ni kau tahu tak, ada orang konvo lah dekat sini.
Sekarang jadi sunyi tempat ni. Macam kau tahu tak, tempat terbengkalai yang tak ada hantu. Yang tak ada hantu, yang ada hantu tu macam ni kan. Tengah elok kan, best jalan-jalan kan. Tengah jalan-jalan dekat jambatan ni, terjumpa kura-kura guys. Wow, macam mana ada kura-kura terdampar di sini? Run. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Aku pernah buat taruh gambar kat sini. Bukan aku pernah taruh gambar kat sini. Pernah. Aku sebenarnya pernah taruh gambar kat sini. Tapi vlog aku tak pernah buat lagi kat YouTube. So kalau korang nak tahu ini kat mana, Taman Ekor Rimba. Ni nak kata Taman Ekor Rimba, boleh dah jadilah kot Taman Ekor Rimba. Tapi dekat Shah Alam lah. Pandai-pandai korang cari sendiri kan. Tapi dia berdekatan dengan berhadapan dengan Masjid Shah Alam lah. Biasalah Shah Alam memang terkenal lah. Memang Selangor memang terkenal dengan Masjid Shah Alam kan. Tapi itulah, aku sayang sekali aku tak buat vlog masa tu. Sebab masa tu memang aku zaman-zaman tengah broken dengan awet masa tu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Walaupun aku upload video ni dah lama, dah sebelum Aidiladha lagi aku rasa aku upload. Okay, itu je aku nak cakap korang supaya lantak lah. Guys, ini aku rasa macam ni apa benda ni? Hello, ada orang ke tak ni? Hello, tak ada orang. Apa benda ni? Aku rasa ni nak buat projek mega-mega ni. Okay, kita aja. Jom balik jom. Sebelum balik tu guys, aku singgah dulu Ion Shah Alam ni sebab sebab nak pergi tandas je. Alright guys, sebelum kita sambut hari jadi maksud aku, sebelum tu hari jadi bapak aku dulu. Sepernah hari jadi bapak aku ni, aku nak bawa dia pergi makan makanan tongbol. Tengok tongbol ni bapak ramai kau tengok. Itu bapak aku tu selisih tu kalau korang tak pernah nampak lagi. Okey, tongbol ni kalau korang nak tahu salah satu restoran kedai makanan dekat Setia City Mall. Tongbol ni boleh dikatakan makanan yang macam semuanya benda besar-besar. Kau nak order satu baldi air, satu baldi, lepas bukan satu baldi dah macam jug besar. Korang tengok menu-menu dekat sini. Menu-menunya semuanya besar-besar weh. Dia bagi pinggan yang besar. Nanti aku tunjuk. Korang tengok, sedap guys, sedap. Memang teliu guys, memang teliu. Memang kalau korang nak makan kan, memang korang kena ajak korang punya kerabat-kerabat diraja sana tu, kerabat-kerabat maksum kau, kerabat-kerabat apa. Air teh ais ni pun dah sampai. Kau tengok besar-besar bas guys. Cara nak minum dia bukan guna straw pasal kau sedot tau. Kau kena letak sendiri, guna jug, letak kat cawan macam aku buat ni. Jangan tamak sangat kau nak minum tu. Memang meletup perut kau, sumpah aku cakap. Inilah yang menu makanan yang aku cakap tu guys. Dia punya ni portion dia banyak tau. Bos tu besar. Tapi aku tak tahu apa nama menunya. Bukan aku yang order sebenarnya. Sebelum kita makan mie tu, kita cuba dulu apa yang sedap sangat air teh aisnya. Bagi aku rasa macam wow, sedap. Nice. Sedap weh. Ni dia guys mie-nya. Aku ambil mie yang ni. Dia ada banyak mie tau. Tapi aku ambil mie yang ni sebab nanti takut muak pula yang mie yang lain tu. Okey, mari kita makan. Rasa dia guys, rasa macam mie-mie ala-ala dekat Thailand tau. Sedap, menarik guys mie ni. Korang boleh cuba tongbol dekat dekat mana-mana aku tak tahulah cawangan mana, tapi yang tempat aku pergi ni dekat City Mall. Itu daging dia. Dia ada banyak tau dekat isi dalamnya. Ada daging slice-slice yang kecil-kecil, ada daging yang besar, ada daging yang
bakso ada. Memang penuh dekat dalam mi tu, yang penuh, ada daging, ada ni. Korang kalau nak makan jangan makan seorang-seorang tau. Ajak keluarga kau. Sebab apa? Sebab aku takut kalau korang makan seorang-seorang tak pasal-pasal muntah dekat kedai tu kang. Masa ni aku tengah kepedasan sebab aku pergi tambah sos, bongok aku ni. You what's up man? Kembali lagi. Why are you gay? Dalam vlog random kali ni, kita sekarang berada di tempat paranormal guys. Kenapa ya? Tak ada apa-apa. Ini pujuk-pujuk tanda-tanda nak 100,000 subscriber. Habis guys, Khalil. Tapi ada satu benda aku nak datang sini sebenarnya. Kenapa? Ada maksud sebenarnya. Nanti korang dah tahu kan? Masalahnya kereta Happy birthday bang. mahal. Bukan. Cuba lagi. Ini makanan yang kita akan makan. Banyak lagi. Mungkin habis boleh. Buatan homemade. Betul tak? Betul. Bukan beli. Kita akan mulakan dengan roti jala tengok. Roti jala ini dah rendang dengan pulut sekali campur terus. Kuah pun begini semua rosakkan roti. Kita kena ajar budak betul. Rendam dan sering direndam. Tak boleh dekat dengan sedap tu. 10/10. Masuk gini saya rasa gini. Tak. Nampak? Ini apa yang buat ni? Tipu je. Ini dengan cerita dekat Baker's Cottage. Kenapa? Ini dengan cerita dekat Baker's Cottage. So memang daripada back. Guys, siapa yang favourite memakai actor guys? Cuba komen kat bawah guys. Itu sebab pula. Belakang pula. Kali lagi kita makan beriasan guys. Ini yang lain pula guys. Koktail. Okey. Betul.
Lepas dah makan, dah tengok movie, kita karaoke dulu guys. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Apa? Pinjam GoPro bang. Itu je dia cakap. Alright korang semua, thank you yang dah tengok video ni daripada awal sampai habis. Macam biasa, jangan lupa tekan button like dan tekan button subscribe, okay? Bye bye, jumpa di next vlog. Keep dreaming